Yang reverse kencing manis macam ni orang Kuala Pilah je boleh buat. Orang negeri lain tak boleh buat. Kau nak tengok tak? Cerita ni Minah ni kan baru balik overseas. Dia punya gula teruk. HbA1c dia 10%. Aku marah dia. Aku marah elok-elok je, tak marah teruk sangat. Lepas tu dia azam, dia nak jaga makan minum dia. Dia banyak makan protein semasa breakfast, lunch dan dinner. Dia kurang makan karbohidrat. Dia kurang sangat makan gula. Ubat-ubatan yang aku bagi dia makan. Dia tak tinggal pun ubat. Hampir-hampir perlukan insulin. Tapi dia berjaya reversekan dia punya kencing manis dengan cara pemakanan dan sambung ubat yang doktor bagi. Kau nak tengok? Jom aku tunjuk. Kau orang tengok ni. Aku yakin orang negeri lain tak boleh buat. Kuala Pilah memang best. Kau tengok macam mana dia buat. Mula-mula datang jumpa aku, HbA1c dia 10%. Baru balik overseas, makan banyak benda-benda manis. Aku marah dia sikit, aku cakap jaga makan minum. Aku banyak bagi dia tips untuk pemakanan yang sihat. Kau tengok apa jadi dia. Turun mendadak HbA1c. Daripada 10% pergi 65%. Tak semua orang boleh reverse kencing manis tanpa makan ubat. Dua-dua perlu. Sambung ubat rawatan doktor bagi dan jaga pemakanan. Minah ni memang mantap.